Lebihnya kena bayar cukai. Saya sendiri pakai saja, kena cukai juga. Jahit, untunglah nanti. Yo, boleh kahwin nanti. Oh, betul ah. Cik, sekejap. Ya. Sila ke kaunter pemeriksaan. Oh, boleh. Okey, cik boleh ikrar barang ada nak diikrar? Boleh. Barang apa yang ada? Semua baju-baju. Okey, ada berapa banyak baju? Ada berapa helai? Ada 5. Ada. Sekejap. 2, 3, 4, 5 dan 6. Cik dapat pengecualian 3 helai dan lebihnya kena bayar cukai. Tuan, ini baju untuk saya sendiri pakai saja, kena cukai juga. Betul Encik, barang ni 3 helai saja pengecualian dia. Selebih daripada 3 helai dikenakan cukai. Mana-mana orang yang memasuki Malaysia dan membawa kurang daripada 3 helai pakaian baru akan dikecualikan cukai jualan import. Ekonomi dipelihara, sempadan dikawal. Sila like, follow dan share TikTok JKDM Negeri Sembilan.